Assalamualaikum. Hari ini saya buat bubur lagi. Ini tanah merah campur dengan tanah biasa yang saya ada stok saya kat sini. Ini tanah merah lah. Dia puncanya tanah merah ni dia dah keras, dia jadi macam kenyal tu. Jadi agak sukar untuk saya nak campurkan nak buat dalam polybag baru. Jadi salah satu caranya adalah kita keringkan, lepas tu kita hancurkan, ketuk dengan tukul lah. Satu cara lagi kita buat cepat, kita buat macam bubur ni lah. So ini saya nak buat polybag baru untuk durian kita teka ni. Teka ni alhamdulillah dah seminggu kita beli daripada online hari tu, dan pokok pun alhamdulillah sihat, hidup. Lepas tu nampak cantik lah. Jadi lepas minggu ni bagi saya dah habis pantang lah. Maknanya pantang dia ni pokok tu stres kan. Jadi kita boleh je terus bagi dia rehat dalam polybag yang baru yang agak besar sikit supaya senang saya nak bubuh baja. Kalau macam ni dia dah kecil ni, lepas tu dia punya ruang ni pun dah besar. Kalau saya siram air ataupun saya bubuh tai ayam, dia akan lepas ke bawah, tanah yang dah keras. Jadi better saya masukkan dalam polybag yang baru supaya dia bertakung. Senang saya bubuh baja lagi senang lah. Macam pokok ni. Okey, sekarang ni dah bubur dah siap. Jadi saya akan masukkan dalam polybag yang baru lah. Bubur tanah ni campurannya adalah tanah hitam, lepas tu ada tanah biasa, tanah bakar, lepas tu ada tanah pakai tanah merah lah. Jadi problem tadi saya nak campur tanah merah ni. Ni tanah merah ni jadi problem tadi. Jadi saya banyak stok tanah lama ni, dan saya akan masukkan dalam polybag baru, lembek-lembek ni, dan saya akan masukkan dalam polybag yang lama ni. Jadi korang nak campur tai ayam terus dalam ni bancuh pun boleh, ataupun yang kedua. Tapi saya sebabkan saya tak pakai banyak, jadi saya tak campur tai ayam dalam ni. Jadi saya akan masukkan dalam polybag dulu, lepas tu saya masukkan tai ayam, baru saya masukkan pokok ni. Itu cara dia lah. Okey, sekejap saya nak ambil polybag. Saya dah masukkan dalam polybag tanah dia. Tanah ni saya dah korek, masukkan dalam polybag. Lepas tu saya dah buat sukatan lah. Alright, jadi duduk je ngam-ngam je. Saya suka kalau saya bubuh dalam polybag ataupun tong ni, dia agak terangkat sedikit. Sebab saya nak bawah tu gapnya lebih banyak, akar boleh turun ke bawah. Saya suka buat begitu, dan atas ni nanti saya akan tambun secara perlahan. Tak ada masalah, tak ada isu kat situ. Okey, satu lagi korang nak tahu teknik tanah ni, bila kita dah campur dengan tanah biasa, dia akan mudah lerai. Korang ingat itu je. Kenapa pihak nursery ataupun kita tanam yang terbaik adalah tanah merah. Sebab tanah merah ni dia keras, dia pejal, dan dia boleh menyimpan air. Jadi kalau masa korang buka polybag ni apa semua, dia tak pecah. Jadi korang boleh tanam dengan selamat. Durian ni kalau pecah je tanah ni, tempat akar ni, dia akan mati. Percaya je kat saya. Jadi sebab tu dia orang menggunakan tanah merah. Okey, sekiranya kalau korang nak pakai tanah biasa, tanah tu mudah pecah, bukan tanah merah lagi kan. Jadi tekniknya nanti bila korang nak tanam, pokok dah besar dalam ni, korang nak tanam, korang akan hiris polybag ni sebelah ni dulu, bahagian bawah. Korang dedah dari bawah, korang pegang perlahan-lahan. Kalau nak potong, boleh potong lah akar. Jadi kalau pecah pun dia bahagian bawah, bukan di bahagian tepi. Dah potong akar ke, ataupun korang nak tanam terus ke, dah masuk dalam lubang, korang timbus tanah. Timbus tanah, polybag ni korang biar je dalam tu. Itu teknik saya tanam, biar je. Sebab korang dah potong separuh ni, tak ada masalah dah. Polybag ni biarkan dia grip tanah.
Jadi bila korang tanam dengan polybag sekali dalam tu, tapi bahagian bawah dah tak ada lah dah tak ada lah. Jadi dia hanya ada bahagian tepi je. Korang tanam dengan polybag tu, InsyaAllah pokok korang tak ada stres. Apabila korang tanam seperti mana korang dalam polybag, macam tu lah dia tak stres. Sebab dia macam nak membiasakan sekitaran baru. Cuma kalau tempat tu panas, korang buat keliling dengan apa ni lah, untuk tahan panas. Itu saja. Tapi untuk tanam dah selamat dah. Apabila korang buat tanaman secara dalam polybag, tanam sekali. Sebab tanah ni dah boleh lerai. Kalau korang buka semua, korang nak tanam macam tu, dia pecah ke apa, habis terlos. Jadi korang buat macam tu, korang tanam dengan polybag sekali. Dia akan seolah-olah dalam polybag, cuma di bawahnya akarnya akan bebas turun ke bawah. Pasti pokok tu okey, takkan berlaku apa-apa. Selalunya bila kita tanam, kita dah buka daripada polybag, kita tanam ke bawah, tiba-tiba besoknya daun kuning lah, apa semua, banyak masalah kan. Sebab berkemungkinan masa korang tanam tu dia terkejut, stres. Orang kata pokok stres, tu maksud dia. Alright, sekarang saya masukkan teh ayam. Susah tangan sebelah ni. Teh ayam ni bukan pokok makan teh ayam korang jangan salah faham. Teh ayam ni adalah untuk menyuburkan tanah. Function dia untuk menyuburkan tanah je. Bukannya dia baja lah. Bukannya baja maksudnya dia masuk ke pokok. Bukan. Tanah tu jadi subur. Alright, kita masuk. Macam mana saya nak potong ni? Tangan sebelah. Sekejap, saya kena matikan telefon lagi. Okey, saya dah buka. Sekarang macam mana rupa dia? Tengok, dia kekal pejal, nampak? Ni kayu dia, kekal pejal. Ni akar tunjang dia, nampak? So, letak perlahan. Ni nama akar bergulung. Dia kalau kita dah tanam nanti, dia akan bergulung, dia tak mau ke bawah. Alright, kita letak di bawah ni. Nampak akar bergulung. So, kita masukkan tanah lah. Teh ayam dah bubuh tadi, kita masukkan tanah. Keliling je. Lepas tu dah bubuh sampai separuh sini, bubuh lagi teh ayam. Lepas tu selesai. Itu saja. Okay, kita ambil video yang dah last nanti. Saya nak pakai dua-dua tangan ni. Okay, dah siap jadi macam ni. Saya pun dah angkat, saya dah pindahkan dekat tempat yang agak teduh ni, bawah pokok pisang. So, bila kita pasang tanah, bentuknya pun cantik, shape. Tapi ni lembik ni. Mudah-mudahan besok panas, so tanahnya akan keras lah. So jangan, kalau hujan kita kena cover sikit lah, supaya tanah tak terus lembik. Durian jenis teka. So kalau macam ni, dah bubuh teh ayam lagi atasnya, InsyaAllah tak ada apa-apa. Dalam masa dalam 2 bulan atau 3 bulan kita boleh pindahkan dekat tapak lah. Yang ni saya tak terus tanam nanti. Tapi kalau macam ni kita buat lembik ni, mudah-mudahan harapan kita adalah tak hujan lah. Kita tak nak dia terlalu lembik tanah ni. Ataupun saya kena angkat balik. Maknanya kalau hari hujan, saya kena angkat balik, letak bawah bumbung kat sana. Sebab saya tak nak basah dia ni, yang tanah macam bubur tadi terlalu lama. Okey, itu je. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Bye-bye.